Assalamualaikum, welcome to my daily vlog Ika. Sebenarnya kan video kali ni adalah retreat ke Sabah. Retreat ke Sabah. Cumanya retreat tu kita akan Ika akan bergerak petang dalam 6 lebih macam tu, kita akan pergi airport. Lagi satu tu lagi dia ambil. Yang sebelah tadi. Saya kena naik person tu selalu je. Dan ni ya. Beli satu set. Beli tiket. Dah sampai. Sampai dekat airport. Macam tengah menunggu sampai delay lah flight. 2 kali delay. 2 kali delay. Outfit check. Kita pakai baju daripada pagi ni, tudung TikTok shop. Sebab ni kita beli dekat The Store. Sebab bundle, kasut, and dia pusing-pusing. Update lah, Ika tak update kan? Nak update tepuk-tepuk. Tadi kami sampai dalam pukul 6 lebih. So sekarang dah pukul 9 lebih. Sebab flight dia delay dah 2 kali. So ni last night bukan 10.25 kita akan naik. 10.25 naik. Lepas tu akan sampai sana kat pukul 1 lah. 11, 12, 1. Pukul 1 baru sampai. Tengok ni. Ni pun barai dah ni. Barai. Semua berlepak kat bawah. Di hadapan anda. Terima kasih. Dear guests, kindly be seated according to the seat numbers shown on your boarding passes. We discourage unauthorized changing of seats due to the aircraft's weight and balance Dia agak restrictions. lambat lah, pukul 10 lebih baru sampai. Secure your large carry-on baggage in the overhead compartments and small items under the seat in front of you. Sekarang kan pukul 10 lebih. So mungkin akan sampai dalam pukul 1 lebih macam tu. So macam biasa kami dapat benda makan. Like kita makan. 放于前排座椅下方，感谢您的配合。 Ni kami dapat minum air sebab kan flight delay kan. So McDonald Asia bagi McDonald untuk makan dan juga nugget. Nugget. So boleh kita makan dululah dalam flight. So boleh dapat.
Pukul 1 lebih baru sampai. Camper pukul 1 lebih kita dah sampai dekat Sabah. So tadi dia macam turbulence tau. Macam kan 2 tahun dah tak nak fly. Jadi macam takut juga. Tapi memang okey lah. So sekarang ni kita tunggu nak pergi ke hotel pula. Kita turun balik, check out. So naik Kundasang. Berat bos lagi, bos kena kena. Jus dah. Kak Miran dah kosong dah ke? Dok, dia punya tolong tak? Pukul 3 pagi, so kita siap untuk nak makan. Lepas tu kita keluar ke Kundasang. Kita check out pun hari yang sama.